Siapa sebenarnya Adam dalam Islam dan Kristian? Dua kisah, satu asal, tapi tafsiran yang berbeza-beza. Dalam Islam, Adam dicipta dari tanah liat. Allah tiupkan roh dan angkat dia menjadi khalifah. Dalam Kristian pula, Adam dibentuk dari debu dan Tuhan hembuskan nafas ke hidungnya. Hawa. Siapa Hawa? Islam berkata dia dijadikan dari Adam, manakala Kristian mengatakan ia datang dari rusuknya, iaitu Adam. Kedua-duanya hidup dalam taman, dikenali dengan syurga dalam Islam dan Taman Eden dalam Kristian. Mereka boleh makan apa sahaja kecuali satu pokok. Tetapi godaan pun tiba. Dalam Islam, iblis yang menggoda. Adam dan Hawa termakan pujuk rayu, tapi mereka bertaubat dan Allah ampunkan. Dalam Kristian, ular menggoda Hawa. Mereka makan buah dan dihukum. Ini adalah permulaan kesilapan yang diwaris seluruh manusia. Dalam Islam, tiada dosa asal. Adam bertanggungjawab dan dia bertaubat dan Allah mengampunkan. Tetapi dalam Kristian, dosa asal diwarisi perlu ditebus dengan pengorbanan. Satu kisah, dua tafsir dan dua kesimpulan yang sangat berbeza. Follow Santai Ilmi untuk lebih banyak kisah Nabi dan perbandingan agama secara ilmiah dan jelas.